Jangan kita lupa juga untuk memperkukuhkan pendidikan dari sudut STEM, ya, khasnya dan juga dalam TVET, supaya lebih ramai anak kita dapat memfokus ke bidang sains, teknologi dan matematik. Tentunya perbelanjaan yang besar diperlukan untuk memakmurkan rakyat dan memastikan daya saing negara kita pada masa depan. Contohnya yang mudah, kita boleh membuka pusat sains negeri dan daerah untuk merakyatkan ilmu pengetahuan, untuk memastikan pelajar-pelajar berasa selesa, berasa tenang, berasa gembira untuk belajar. Bukan takut contohnya untuk pergi ke sekolah kerana takut dibuli, dipukul oleh kawan. Harus pemantauan yang lebih berkesan, memerlukan sistem pemantauan. Kita ada sekarang bukan hanya CCTV, tetapi CCTV, ya, yang bersifat AI juga, kecerdasan buatan yang boleh memantau, melihat, memastikan keselamatan anak-anak kita.